yang buat ads tapi tak tahu nak pilih platform mana. Facebook ke, Google ke, Shopee ke, TikTok ads. Jadi mana yang paling berbaloi? Kalau silap pilih, duit pun habis, bakar dan tak ada hasil. Jadi dalam video ini saya kongsikan kelebihan dan kekurangan setiap platform supaya kita boleh buat keputusan yang betul. Hai semua, nama saya Arina dan saya merupakan performance marketing specialist di mana saya specialize dalam area digital ads dan juga e-commerce for the past 10 years. Let's go to the first platform, iaitu Google Ads. Bagi tak familiar, Google Ads ni ada beberapa jenis iklan. Paling popular sekali adalah search ads lah. Contohnya bila kita tengah type something atau cari sesuatu dekat Google, kalau ada top search tu yang paling atas sekali, usually dia akan tulis ads, dekat situ tu lah search ads. Okay. Yang kedua iaitu display ads. So display ads ni di mana contohnya kalau kita dah masuk website, contoh kita tengah cari baju raya dan kita pun nampak baju kita suka dan kita masuk dalam website tersebut. Let's say kalau kita keluar, kita pergi browse benda lain pula, selalunya bila kita masuk blog atau website yang ada iklan, selalunya kita akan nampak lah iklan tu dekat display ataupun display banner dekat atas ke, tengah ke, kiri ke, kanan ke. Contoh kalau kita tengah baca artikel ke, berita ke apa ke, mesti ada keluar iklan dekat situ. Yang ketiga iaitu YouTube Ads. YouTube Ads ni dia samalah macam Meta ataupun TikTok. Di mana kalau contoh tengok YouTube ni ada iklan kan sebelum kan. Jadi itu pun antara ads yang di bawah Google lah. Kalau guna ketiga-ketiga ini di bawah Performance Max Campaign. Untuk Google Ads ni, dia best untuk apa? Dia best untuk orang yang nak cari, memang tengah cari produk ataupun servis. Kelebihan pertama Google Ads ni adalah kita boleh target orang yang dah ada high intent. Okay, niat membeli, search intent dia tinggi. Okay, dia tak perlu pun nak kena educate pasal produk tersebut. Dia betul nak cari produk tersebut, dia Google lah. Okay. Kedua iaitu saya dapati Google Ads ni sesuai untuk servis atau produk yang high ticket lah, yang mahal lah basically. Contohnya beli property ataupun insurance, webinar, course yang very high ticket lah. Yang ketiga, Google ni dia ada kelebihan dia lah, dia sebabkan YouTube bawah dia, so dia pun boleh keluarkan iklan dekat YouTube dan juga website-website yang famous lah. Okay, yang macam orang memang pergi ke website tersebut. Kekurangan Google ni, satu adalah dia punya ikut industri juga, persaingan dia sangat besar. Bila persaingan besar, dia punya cost CPC tu boleh jadi mahal. Bila jadi mahal, jadi kalau kita ada certain budget yang kita dah set, jadi agak limitation kat situ lah. So bila kalau ada kompetitor yang letak budget yang lagi tinggi daripada kita, maka kita kalah dekat situ. So the only way nak compete dengan Google ni adalah dengan naikkan budget. Okay. Dan antara cabaran nak bila Google Ads ni juga adalah kita memang kena faham macam nak main keyword research dan juga optimization. Okay, untuk Facebook pula, dia sangat bagus untuk awareness dan juga retargeting. Okay, siapa-siapa yang baru nak start the business, saya akan advise untuk buat Facebook Ads lah. Okay, walaupun nak kata orang main Facebook lagi ke, kena aware yang bahawa Meta ni dia pegang dua, iaitu dia pegang Facebook dan juga dia pegang Instagram. Facebook dan Instagram adalah saya dapati adalah dua golongan audience yang berbeza juga. Okay, ada Instagram ada orang dia, Facebook ada audience dia. Bagus Meta ni sebab dia ada dua-dua ni lah. Untuk Facebook ni, kita boleh banyak kontrol berbanding Google. Di mana kita boleh menggunakan creative ads lah untuk menarik orang untuk kepada produk kita. Dan selalunya memang Facebook ni sesuai untuk produk impulse buy. Maknanya macam contoh kalau kita pandai buat video yang boleh menarik orang dan orang pun boleh tertarik nak belilah produk tersebut. Contoh yang terbaik saya nampak untuk Facebook ni contohnya gadget ataupun fashions, benda botol air kan, benda-benda dapur yang macam senang kan cari orang. Kalau kita pandai buat video, pandai buat konten, orang pun senang lah tertarik. Okay, kekurangan dia apa pula? Okay, kekurangan untuk Facebook dengan Instagram ads bukan semua orang ready nak beli. Okay, dia lain dengan Google tadi. Google tadi dia memang orang cari tu sebab orang memang nak beli. Okay, contoh dia nak cari baju raya, memang nak beli. Tapi kalau Facebook dan Instagram ni, kita yang kena pujuk. Kita yang macam orang ni kena aware dulu macam, oh ada baju raya, menarik lah design ni. Okay, so dia pun masuk ke website kita. Tapi dah semestinya dia bersedia untuk beli. Jadi penting kena ada follow up dan juga buat retargeting punya campaign. Okay, retargeting tu maksudnya bila orang masuk website kita, dia pun keluar. Jadi kita pun buat another iklan khusus untuk orang-orang yang macam ni. Okay, konten dia pun kena berbeza. So antara kekurangan yang lain juga adalah kalau tak pandai setting retargeting, boleh jadi duit itu terbakar. Platform ketiga adalah TikTok Ads.
TikTok Ads ni memang sangat sesuai untuk produk viral dan juga audiens muda. Tak bermakna tak semua orang main TikTok semua orang main TikTok, tapi ada spesifik group ni untuk audiens muda, dia sangat besar lah dia punya ni. Saya dah test jual produk yang sama dekat Facebook dan TikTok. TikTok punya CPM dengan CPC sangat-sangat murah berbanding Facebook sebenarnya. Okay. Content organic pun actually boostkan kita punya ads performance dan dia sangat-sangat powerful dari segi macam kalau produk kita unik dan kita pandai nak letak visual yang appealing, dia boleh menarik orang lah. Kekurangan dia, untuk TikTok ni tak semua produk sesuai. Okay, ada servis susah sikit lah nak jual, especially barang-barang yang macam medical ke apa ke yang TikTok dia agak restrict kat situ. Saya nampak TikTok ni sesuai untuk trend based dan juga untuk emotional buying. Okay. Kan kalau perasan kalau influencer buat review ke apa ke, usually orang terus dia tertarik, tekan beg kuning dan terus check out. Okay, dan kekurangan TikTok ni juga dia punya retargeting option ni tak sekuat Facebook lah. Okay, kita boleh nak retargeting tapi usually kena banyak buat option lah. Saya kena macam buat lookalike, dia punya audience tu kena besarkan lagi lah basically. So dia susah sikit nak buat retargeting berbanding Facebook. Okay, bukan maksud tak boleh, cuma saya dapat sales retargeting dengan sales untuk broad ni actually lebih kurang sama saja. Okay, platform yang keempat iaitu Shopee Ads. Okay, bagi yang tak familiar, Shopee Ads ni ada 3 lah jenis ads. Dia ada Shop Ads, ada product ads, ada Shop Ads dan dia juga ada live ads. Saya dah pernah try spend untuk ketiga-tiga ni. Usually yang paling berbalik adalah product ads lah. Untuk Shop Ads dengan live ads ni kalau boleh letak minimal sahaja sekadar untuk awareness. Satu benda kelebihan Shopee Ads ni memang orang memang dah sedia nak membeli. Flight intent dia pun sangat tinggi berbanding macam Facebook atau TikTok. Untuk Facebook atau TikTok ni kita kena follow up, kena bagi banyak lagi kreatif ataupun video yang menarik perhatian mereka. Kelebihan Shopee Ads juga CPC harga dia sangat-sangat murah. Okay? Berbanding Google Ads lah. Okay? Dia tahu Google Ads di own by US, Shopee ni di own by China. So jadi saya rasa cost tu pun main peranan lah dekat situ. Okay? Dan kalau kita pandai optimize Shopee Ads ni, banyak benda boleh buat. Kita boleh join the campaign, kita boleh buat voucher, kan? Kita boleh optimize ranking produk dalam Shopee juga. Kalau kita pandai selongkar Shopee tu, banyak benda sebenarnya kita boleh optimizekan lah selain sebelum kita masuk ke dalam Shopee Ads tu. Shopee Ads ni juga saya nampak kekurangan dia adalah satu, dia sesuai untuk produk fizikal lah. Untuk servis memang tak sesuai. Kedua adalah kita tak ada full control. Semuanya memang sangat bergantung kepada Shopee punya algoritma. Dia seolah-olah dia rendah sikit daripada Google. At least Google kita boleh control dari segi copywriting, kita boleh control dari segi offering dan even optimize website. Bila orang tekan Google, usually dia akan masuk ke website kan. Dan kita boleh optimize website tersebut. Tapi untuk Shopee ni tak banyak benda lah yang kita boleh kontrol kecuali bajet sahaja. Jadi saya sarankan kalau kita produk baru, kalau kita nak naikkan revenue, saya sarankan dan juga ads dekat Facebook sebagai awareness. Jadi bila customer nampak iklan tu kat Facebook, usually apa dia akan masuk ke dalam website, dia akan tengok harga dan dia akan pergi tengok Shopee juga kalau ada produk yang sama, lebih kurang sama. Dan dia akan tengok kalau Shopee ni boleh lagi dapat murah ke tidak. Okay? Selalunya kita tahu Shopee dia akan ada offer free shipping kan. Dan dia offer coins semua tu. So benda tu yang kelebihan Shopee lah. So Shopee memang sesuai untuk bottom of the funnel. Okay? Bukan bermaksud awareness dia tak. Dia boleh ada bagus untuk awareness tapi untuk produk-produk yang tertentu lah. Tak semua produk boleh buat awareness dekat Shopee. So platform mana yang paling berbanding sekali? Tidak ada satu platform yang fit all lah. Okay? Kalau kita beli produk mahal ataupun kita jual servis, saya recommend guna Google Ads. Kalau kita nak bina brand dan juga nak gunakan retargeting punya features, gunalah Facebook. Kalau kita nak jual kepada audiens baru, especially orang muda, pergilah kepada TikTok. Dan jika kita tak nak spend duit dekat bina website, semua tu jual dekat Shopee. Okay? Tak perlu try semua sekaligus. Saya memang betul-betul recommend janganlah start semua sekaligus. Start dengan satu-satu dululah. Start dengan satu platform yang mana kita rasa selesa, rasa sesuai, kita test dan kita optimize. Kalau nak saya buat satu video tentang cara setting ads yang betul untuk semua platform ni, boleh komen kat bawah. Platform mana yang korang nak belajar dulu. Okay. Last but not least, kalau korang suka konten macam ni dan nak share lagi pasal digital ads, performance marketing, branding semua tu, boleh subscribe dan turn on notification supaya tak miss next video.